dunia syuting ni yang membuatkan Kak Azhar menjadi tangga Kak Azhar porak-peranda. Ni ex-husband Kak Azhar, Ehsan, anak TYT Sarawak. Tak seperti yang kita inginkan. Sebab Kak Azhar, masa tu umur Kak Azhar berapa? Kak Azhar 23 tahun. Muda lagi. Kak Azhar PJJ, perkahwinan jarak jauh lah. So Kak Azhar tak galakkan lah masa tu Kak Azhar masih lagi dengan elit lagi, bercita-cita ni, dia pelakon, tak puas lagi. So dalam masa sama Kak Azhar sebenarnya dah bergelar isteri. So Kak Azhar sepatutnya memfokuskan diri Kak Azhar untuk suami Kak Azhar. And then bila Kak Azhar bercerai, and Kak Azhar mempunyai satu benda yang orang tak tahu kat luar sana. Kak Azhar kahwin berapa tahun dengan my ex 5 tahun. 5 tahun. Hati tu pecah. Pecah. Kak Azhar lost. Kak Azhar tak syuting. Kak Azhar rasa macam dunia syuting ni yang membuatkan Kak Azhar menjadi rumah tangga Kak Azhar porak-peranda.